Inilah kisah kami malam ni, nak cuba tidur di pondok kebun. Perjalanan bermula dengan jalan kaki lebih kurang 10 minit. Lalu kebun-kebun lama. Suasana tenang, angin sejuk, memang nyaman betul. Sampai je di pondok, kami pun mula persiapan. Kami bawa ayam sebab rencananya nak masak ayam goreng. Mula-mula ayam tu kami cuci dulu di sungai. Airnya jernih dan sejuk, segar rasanya. Lepas ayam siap dicuci, kami pun masuk pondok. Dekat sini ada pokok ubi. Tapi malam ni tak ada niat nak ngerebus ubi. Itu Bang Jas tengah hidupkan api dekat tungku batu. Suasana pun makin terasa macam dekat kampung. Ayam dimasukkan dalam periuk, ditambah bumbu sama santan. Direbus dulu biar empuk. Sambil tunggu, kami nak siapkan kuali nak masak sayur cukup manis. Sekali pandang keliling pondok, tenang, nyaman, bunyi kumbang malam menambah suasana. Sayangnya, proses tumis sayur ni tak sempat kami rekam. Bila ingat balik, ayam dah siap digoreng. Akhirnya, siaplah hidangan kami malam ni. Ayam goreng, terus sayur cukup manis dan juga nasi. Alhamdulillah, sedap betul makan dengan suasana pondok kebun. Tapi, rencana tidur di pondok terpaksa batal. Malam makin lentung-lentung, angin kuat, kami pun ambil keputusan untuk balik. Jadi, pengalaman bermalam di pondok kebun kali ni berakhir dengan perut kenyang walaupun tak jadi tidur. Seru ya? Lain kali kita cuba lagi ya.